Macam mana nak guna OB wheel ni OB wheel ni salah satu cara untuk kita kira berapa usia kandungan dari tarikh last menstrual period kita, ataupun panggilan lain LMP. Melalui OB wheel ni juga kita boleh kira tarikh jangkaan bersalin atau dikenali sebagai expected date of delivery, EDD. Kalau period regular sahaja, sesuai untuk kita guna OB wheel ni. Untuk yang periodnya tak menentu atau irregular, cara terbaik untuk menentukan usia baby adalah melalui scan di awal kehamilan, iaitu sekitar 8 minggu ke 12 minggu kehamilan. So, macam mana nak guna? Kita boleh pusing-pusingkan roda bahagian tengah OB wheel ni. So, kat sini ada jarum first date of latest period dan ada juga jarum expected date of delivery. So, mula-mula kita letakkan dulu tarikh LMP kita. Katakan kita ambil LMP 22 Jun. Untuk kita lihat berapa umur baby pada hari ini, katakanlah hari ini 12 Januari. So, umur baby pada hari ini ialah 29 minggu. Kalau katalah kita ambil 14 Januari. So, 29 minggu, 2 hari. So, kalau kita nak tengok expected date of delivery, bila tarikh bersalin, kita boleh tengok dekat jarum sini. Kita tengok pada 40 minggu bersamaan dengan 29 Mac. Dapat sesuatu?